أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah taala masih memberikan kekuatan kepada kita, alhamdulillah, dan rasanya masih sempat untuk kita mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, alhamdulillah. Dan kita telah sempurna berpuasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala masih berikan kekuatan kepada kita pada malam ini untuk kita meneruskan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang hanya ibadatnya ke masjidnya pada bulan Ramadan, namun Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita, alhamdulillah. Taufiknya, hidayahnya, inayahnya, kekuatan kepada kita untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan solat secara berjemaah, alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala berikan lagi kekuatan kepada kita pada malam ini untuk kita hadir ke majlis ilmu. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, selaku hamba Allah, kita kena bersyukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini hadirnya kita ke rumah Allah, ke masjid Allah ini juga adalah nikmat. Dalam keadaan mungkin ada mereka yang di luar sana tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan peluang, waktu dan sebagainya, namun Allah Ta'ala hadirkan kita pada hari ini ke masjid, ke rumah Allah. Ini juga adalah satu nikmat yang agung. Perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan kepada kita untuk kita melaksanakan ibadat, ini adalah nikmat, tuan-tuan. Ini adalah nikmat dan kita kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Itu kita kena ingat. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-127, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sadaqallahul azim. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-127, Allah Ta'ala berfirman, dalam ayat ini Allah Ta'ala nak suruh kita perhatikan apakah yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tatkala mereka telah melaksanakan ibadat kepada Allah. Apa kata Allah? Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah
ketika mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tatkala mereka meninggikan asas kepada Baitullah. Maksudnya ketika mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mereka mengangkat ataupun meninggikan foundation kepada Baitullah, foundation kepada Kaabah. Maka Allah Ta'ala suruh kita perhati tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyempurnakan tugasan tersebut, apakah yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail apabila telah menyempurnakan tugas membangunkan Baitullah, meninggikan Baitullah ataupun Kaabah itu, lantas Ibrahim dan Nabi Ismail ini mereka mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? Ya Allah, terimalah daripada kami amal ibadat yang kami lakukan. Amal yang kami lakukan ini terimalah ya Allah. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal perbuatan kami ini ya Allah. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha mendengar, engkau Tuhan yang maha mengetahui. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak suruh kita perhati. Allah Ta'ala nak suruh kita berfikir. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini suatu ibadat yang mulia. Satu tugasan yang Allah Ta'ala amanahkan kepada mereka untuk mereka lakukan. Mereka telah lakukan. Dalam keadaan begitu, walaupun mereka berdua adalah Nabi Allah, telah berjaya melaksanakan ibadat yang Allah Ta'ala perintahkan. Bahkan ibadat itu ibadat yang paling mulia. Dalam keadaan begitu, kedua-dua Nabi Allah ini tetap tawaduk, tetap merendah diri, tetap berdoa kepada Allah, Ya Allah, terimalah daripada kami amal ibadat yang kami lakukan ini. Sebab itu saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, dan di awal kuliah kita pada hari ini, kita kena bersyukur dengan nikmat Allah. Antara nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, rasa kekuatan untuk kita melaksanakan ibadat kepada Allah. Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita. Masih Allah Ta'ala bukakan hidayah kepada kita. Andai kata, kalau Allah Ta'ala tutup telinga kita rapat-rapat, tak nak dengar azan, tak nak dengar kebaikan, Allah Ta'ala tutup mata kita nak melihat kebaikan dan sebagainya, berat azabnya kita ni tuan-tuan. Namun Allah Ta'ala beri kepada kita hidayah, kekuatan nak melaksanakan ibadat. Sebab itu adalah nikmat Allah. Dan Allah Ta'ala ajar kepada kita dalam saat begitu kita kena bersyukur. Kan dapat nikmat begitu, rasa zuk. Nak melaksanakan ibadat, rasa kuat, rasa semangat nak melaksanakan ibadat dalam keadaan orang lain yang tak diberikan kekuatan seperti kita. Kita kena rendahkan diri, tawaduk kepada Allah. Jadilah seperti Nabi Ibrahim, jadilah seperti Nabi Ismail. Tetap berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala menerima amal ibadat yang kita lakukan, dan dalam keadaan kita sentiasa tawaduk, merendah diri. Tak ada rasa-rasa kitalah yang paling hebat, akulah yang paling soleh, akulah yang paling betul, akulah yang paling warak. No tuan-tuan, Allah Ta'ala tak ajar kita seperti itu. La yadkhulul jannah, la yadkhulul jannata misqala zarratin min kib. Tak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada walaupun sebesar zarah, sifat takabbur, membesarkan diri, rasa dia yang paling hebat, rasa dia yang paling mulia. Itu yang berlaku kepada Qabil dan Habil. Itu yang berlaku kepada Azazil. Kenapa rasa mereka yang paling mulia? Azazil duduk kat syurga. Kan, aku yang paling mulia, lebih mulia daripada Adam. Qabil dan Habil, rasa dia yang paling mulia.
Kan Qabil rasa dia yang paling mulia, sepatutnya korban dia, sedekah dia yang lebih diterima kerana dia adik-beradik kan, apa tu yang paling rapat dan sebagainya. Dia rasa yang paling mulia. Rasa seperti ini Allah Ta'ala larang dalam diri kita. Sebab itu memulakan kuliah pada hari ini kita kena bersyukur Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali kuliah kita pada membincangkan kitab Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Dr. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Sebelum ini kita dah bincang akan berkenaan dengan kitab ini dan Alhamdulillah kita akan menyambung kembali bacaan kitab kita pada muka surat yang ke-33, bab yang membincangkan berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang terakhir yang diutuskan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutuskan. Apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa? Kan Nabi dilantik sebagai Nabi, Nabilah Rasulullah, utusan Allah. Kan bila Nabi terima wahyu, sebagaimana Nabi-Nabi yang terdahulu juga, dua perkara yang Nabi Muhammad bawa sebagaimana Nabi-Nabi dahulu bawa. Yang pertama yang disebut sebagai akidah ataupun kepercayaan. Akidah itu pertama. Nabi bawa akidah, nak mengajak umat ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi bawa akidah, itu yang pertama. Nabi-nabi dahulu juga bawa akidah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bab akidah ini mengajak untuk menyembah Allah. Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum ini bermula Nabi Adam sama, tiada beza pada sudut akidah. Semuanya mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya membawa Islam. Pertama. Yang kedua, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi yang sebelum ini adalah perundangan dan akhlak ataupun yang disebut sebagai syariat ataupun hukum hakam. Itu yang kedua. Untuk akidah sama. Nabi Muhammad bawa untuk menyembah Allah, menolak menyembah berhala dan sebagainya. Pada sudut akidah sama sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu. Namun pada sudut perundangan, pada sudut hukum hakam, syariat dan sebagainya, ini ada yang sama, ada yang berbeza. Cuba kita lihat. Pertama pada aspek akidah. Pertama pada aspek akidah. Baik. Pada sudut akidah, kan semua para nabi ini yang diutuskan mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada Nabi Adam, hatta di bumi Mekah sendiri yang membangunkan Kaabah pada waktu itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di Kaabah pada waktu itu, di Mekah pada waktu itu, semuanya mentauhidkan Allah. Semuanya menyembah Allah pada sudut akidahnya. Tak ada pun yang menyembah berhala. Tak ada yang menyembah berhala. Sebagaimana nabi-nabi yang sebelum daripada ini. Namun kalau kita baca dalam kitab sirah, kan antaranya dalam kitab sirah Nabawiyah, Rahiq Al-Makhtum, Syekh Al-Mubarak Furi menyebutkan kisah bagaimana seorang pemuda yang bernama Amru bin Luhai. Ini kena ingat nama Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ini seorang yang terkenal, orang yang kuat agamanya. Seorang yang suka bersedekah. Seorang yang suka membuat kebaikan. Namun apa yang berlaku pada Amru bin Luhai ini ketika mana beliau telah berjalan bermusafir ke bumi Syam pada waktu itu, beliau tertarik dengan
kegiatan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh orang Syam, yang mana orang Syam ini menyembah berhala. Oleh kerana beliau tertarik, dia tanyalah, apa yang kamu buat, menyembah berhala, kenapa sembah berhala? Kan? Dia rasa tertarik. Sebab apa? Sebab di bumi Mekah pada waktu itu tak ada berhala. Maka apa yang berlaku, Amr bin Luhai ini dia minta berhala tadi dia bawa balik ke bumi Mekah dan disembah berhala tersebut. Kan itu kisah bagaimana berhala itu boleh masuk di bumi Mekah. Asalnya sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu, semuanya mentauhidkan Allah, semuanya mengajak untuk menyembah Allah. Namun Amr bin Luhai ni dia bawa, mula-mula dia bawa satu berhala. Dia berjalan pula, dia tengok ada Lata, dia tengok ada Uzza, dia bawa balik Lata dan Uzza. Sehinggalah pada waktu tersebut, ketika mana pembukaan kota Mekah, ketika mana Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, berhala yang ada di sekeliling Kaabah itu disebutkan sebanyak 360 berhala. Asalnya tak ada pun penyembahan berhala. Apa yang mereka lakukan dengan berhala tersebut? Dalam Al-Quran antaranya Allah Ta'ala sebut, apa dia Allah Ta'ala sebut? Kan? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya kan, minum arak, khamru, maisir, berjudi, ansabu, pemujaan berhala, azlamu, tilik nasib, adalah perbuatan terkutuk daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, maka hendaklah kamu menjauhi. Mereka buat berhala, mereka puja berhala. Yang bersyair dengan cara bersyair memuja berhala yang mereka buat. Bahkan ada sahabat bila mana telah memeluk Islam, mereka cerita ketika mana zaman jahiliah ni kami agak nakal juga, agak kelucuan juga. Kenapa? Kami buat berhala dengan buah tamar. Namun apabila kami lapar, kami makan balik berhala yang kami buat. Sampai tahap begitu mereka tak boleh nak berfikir. Kan? Mereka buat berhala, mereka makan berhala yang mereka buat. Kan? Oleh kerana itu macam-macam. Dan ada yang menjadikan berhala ini sebagai tempat untuk mereka puja. Ada yang menjadikan berhala ini kalau mereka nak menyembelih haiwan, mereka akan disembelih haiwan tadi untuk berhala. Mereka sembelih haiwan tadi untuk berhala. Antara yang lain Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang lain, hurrimat alaikum maitah waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, waddam, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan haiwan yang disembelih, binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Kenapa? Kerana pada waktu itu mereka menyembelih haiwan tujuannya untuk berhala. Sebab itu tuan-tuan, haiwan itu yang disembelih niatnya wajib kerana Allah Ta'ala. Tak boleh selain daripada Allah. Apatah lagi untuk berhala. Saya ingat waktu kali pertama saya pindah ke Melaka tahun 2018. 2019. Saya minta nak bawa pelajar pergi ke Pulau Besar. 2018, 2019. Jadi pada waktu itu adalah sahabat-sahabat yang mengajar sekali ni daripada Melaka, mereka tentang halang habis-habisan saya. Dia kata jangan pergi Pulau Besar Ustaz, bahaya, itu tempat khurafat, nanti pelajar kita kena begini macam-macam lah. Lepas tu dia kata sebelum tu ada kapal terbalik lah, feri terbakar lah, bahaya tempat tu macam-macam. Saya kata saya nak bawa juga sebab saya nak ajar kepada pelajar saya tahu tempat itu tempat khurafat, ada benda yang tak betul. Kebetulan saya mengajar pelajar halal.
Saya nak cerita tentang haiwan yang sembelih bukan kerana Allah ini haram hukumnya. Saya nak tunggu dia tengok depan mata benda tu berlaku macam mana. Kan? Jadi mereka tak bagi. Saya kata tak apalah kalau macam tu saya sendiri nak pergi. Ni baru masuk Melaka ni 2018. Tak tahu apa lagi, tak kenal lagi. Belum pindah di Serkam lagi cerita dia ni. Duduk di quarters. Kan? Orang Melaka tak nak teman, tak apa. Saya sendiri pergi, saya ajaklah ada 2-3 orang pelajar pada waktu tu. Untuk teman. Jadi saya ingat saya naik ferry di Anjung Batu. JT Anjung Batu naik ferry. Masa tu tak tahu ada bot boleh naik. Bot bayar 120. Kan? 120, 130 dah dapat sampai dah. Tapi tak tahu naik bot, naik ferry. Punya dah lambat naik ferry. 20 minit jugalah lama. Datang ferry tu macam-macam. Nak cari orang Melayu kulit macam kita tu jarang lah. Banyaknya kulit hitam lah. Kan? Tuan-tuan pun tahu macam mana kan. Dengan ada yang bawa kambing lah macam-macam. Saya tengok benda tu berlaku kan. Tapi orang dah pesan kat saya. Dia kata, Ustaz bila pergi sana ada orang bagi Ustaz makan kambing. Ustaz jangan makan, dia cakap. Saya kata kenapa? Sebab haram dia kata. Sebab sembelih betul bukan. Dia ceritalah begini-begini kan. Saya pun sampai, ini tahun 2018, bukan sekarang cerita sekarang alhamdulillah lah kan. Jadi saya pergi naik ferry sampai sana, saya berjalan. Kita tahu tak ada tour guide, kita sendiri nak cuba. Sebab saya tahu kat sana ada madrasah tahfiz. Ada sekolah tahfiz masa tu situ. Kan, pergi sekolah tahfiz, mula-mula pergi sekolah tahfiz sebab kita plan nak buat program dengan pelajar sekolah tahfiz, lepas tu kita nak masuk tengok. Pergilah saya masuk sampai ke ujung tengok kan. Makam yang depan ni makam Sharifah Radhiyah, Sultanul Arifin. Makam ke belakang tu, masa tu ada makam, saya ingat ada kuil, ada makam 7 beradik, ada makam yang panjang, macam-macam saya tengok. Lepas tu macam pesta tau, ada jual-jual, lepas tu ada jamu-jamu makan, banyaklah. Tapi orang dah pesan kat saya, jangan makan, dia cakap macam tu. Walaupun kita tengok orang pakai tudung, apa semua, tak, masa tu saya cerita. Kan. Lepas tu pergi lagi. Lepas tu saya pergi, saya balik saya cerita gini. Akhirnya orang setujulah kan. Kata bolehlah Ustaz nak bawa. Saya pun bawa pergi ke turun dekat sekolah tahfiz Pulau Besar pada waktu tu. Kan, Tahfiz Abqari, tak ingat saya ingat. Tahfiz Abqari. Sekarang tahfiz tu dah pindah ke Komplek Al-Khawarizmi. Tapi sekarang ada balik tahfiz. Ustaz Muhammad Al-Amin rasanya yang bangunkan tahfiz balik. Dengan Jaim adalah yang bangunkan balik tahfiz tu. Kan. Jadi masuklah ke belakang tengok kan. Bila kita tanya ceritalah dia cerita memang tujuannya bukan ada tujuan tertentu lah untuk pemujahan, untuk sebab-sebab yang tertentu pada waktu tu. Banyak yang belakang. Namun bila dah berlaku COVID, bila berlaku COVID tu, kita tengok usaha yang dilakukan oleh Jabatan Agama, Jabatan Mufti, Maim, lepas tu pengkaji-pengkaji, pakar-pakar akidah tu, dia mula cek lah. Mula cek apa semua. Namun masih ada lagi, kalau tuan-tuan pergi tu masih ada, tapi tak berleluasa seperti dulu. Dulu memang siap, ada kuil, ada kubur yang macam-macam kat belakang tu. Masa tahun tu saya pergi, ingat 2018 tu. Macam-macam ada kat belakang. Tapi sekarang telah berlaku pemutihan. Namun kalau kita pergi kita naik ke bukit, kita naik dekat Batu Belah, kan ada Gua Yunus dan sebagainya, masih ada kita tengok ada lilin, kadang ada kemian-kemian, ada yang ditabu-tabu warna kuning, itu masih berlaku tapi tidak secara berleluasa lah. Kan. Cuma saya nak cerita bahawa itulah tadi zaman jahiliah dulu mereka sembelih bukan kerana Allah, pemujaan berhala dan sebagainya. Namun kan bila Islam datang, Islam membetulkan akidah yang salah itu. Kenapa? Kerana bermula daripada Nabi Adam hatta Nabi Muhammad sendiri, apa yang dibawa pada sudut akidahnya adalah sama. Tuan-tuan kat sini ada yang tak pernah sampai Pulau Besar ke? Maksudnya dah sampai semua kan Pulau Besar kan? Kan? Alhamdulillah kalau kita pergi hari ni, alhamdulillah. Kalau kita pergi hari Jumaat, dapat makan kambing free dekat masjid tu. Masjid yang wakaf tu. Sembahyang Jumaat kat situ memang boleh kata tiap-tiap Jumaat tu, hari Jumaat memang ada makan kambing. Ada orang sedekah lah. Alhamdulillah itu memang dijaga oleh Baitul Mal ataupun wakaf Maim yang jaga. Alhamdulillah lah. Cuma saya cerita yang dulu.
Yang saya pergi tahun 2018 yang kat belakang tu, memang takut kalau kita nak makan. Kita tak berani. Tengok pula ada yang naik kambing naik feri sekali kita lah, naik boat macam-macam. Saya pernah tanya harga tu berapa? Kan? Ada yang datang daripada Selangor jauh-jauh lah. Saya tanya berapa? Seekor 2,000. Ui, kaya orang zaman tu. Bisnes kan. Patutnya kambing 1,000 lebih. Buat orang jauh datang apa semua dia pergi jual. Apa hukum dia tu masa tu? Mungkin belum lagi terdedah kan. Tak tahu hukum hakamnya begitu. Tapi dia terlibat tu kali ikutnya. Sebab dia tahu bahawa digunakan untuk pemujaan. Digunakan untuk sembahan dan sebagainya. Tak apa, Wallahualam, kita mohon ampun kepada Allah kan atas dosa, mungkin kita pernah tersilap dan sebagainya lah kan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada sudut akidahnya, kepercayaan, rukun imannya para anbiya, para nabi ni sama, tiada beza. Kan semuanya mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tiada beza. Namun yang kedua, pada sudut hukum hakam syariat, pada sudut perundangan, ada yang sama, ada yang berbeza. Contoh, Nabi Muhammad solat, Nabi dahulu solat juga, tapi solatnya tak sama. Sebab tu kisah Isra' dan Mi'raj, Nabi naik ke langit, Nabi turun. Kan Nabi bertemu dengan Nabi Isa suruh naik balik. Kan sampailah 5 rakaat. Tu Nabi Isa kata, umat aku pun tak mampu, Muhammad naik balik. Maksudnya Nabi dahulu pun solat juga, tidak sama saja dalam cara pelaksanaannya mungkin. Begitu juga dengan berpuasa. Kan ada Nabi yang berpuasa Asyura. Kan ada Nabi, kalau Nabi Muhammad berpuasa di bulan Ramadan, cuma puasa Asyura ni Nabi masih kekalkan. Bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi berpuasa. Nabi tanya orang Yahudi, kenapa engkau berpuasa pada 10 Muharram ataupun puasa Asyura? Orang Yahudi kata kerana Nabi Musa. Kan? Maka Nabi Muhammad kata, umat aku lebih layak lagi untuk memuliakan Nabi Musa. Dan kami sepatutnya yang berpuasa pada 10 Muharram, pada puasa hari Asyura. Kan? Sebab itu dalam kewajipan berpuasa, Allah Ta'ala sebut, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum. Diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Moga-moga kamu bertakwa. Sebab itu pada sudut hukum hakam ini ada yang sama, ada yang berbeza. Tapi pada sudut akidah semuanya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hukum hakam? Apa itu hukum syariat? Hukum hakam adalah kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, sama ada ia bersifat tuntutan atau pilihan ataupun ketentuan. Apa itu hukum hakam? Apa itu hukum syarak? Kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, sama ada ia adalah tuntutan atau pilihan ataupun ketentuan. Kita perhatikan pengertian kepada hukum hakam ni, hukum syarak ini. Kalam Allah ni merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kalam Allah, merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah pun kalam Allah juga, wahyu Allah ia. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satu pun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad tidak berdasarkan nafsu, melainkan ia adalah wahyu daripada Allah. Sebab tu bila kita sebut kalam Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi SAW, itu adalah kalam Allah. Kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, itu hukum hakam. Apa sahaja yang mukallaf lakukan, itu hukum hakam. Sama ada ia bersifat tuntutan. Tuntutan ini ada dua. Sama ada tuntutan untuk melakukan
ataupun tuntutan untuk meninggalkan. Kalau tuntutan untuk melakukan pula, pecah pula kepada dua. Sama ada ia wajib ataupun ia sunat. Kalau tuntutan untuk meninggalkan ada dua. Sama ada ia adalah haram ataupun ia adalah makruh. Kalau wajib ni wajib buatlah. Contohnya solat, puasa, zakat, kan haji. Ada dalil daripada Al-Quran ataupun kalam Allah yang menyebut tentang kewajipan tersebut. Kalau tak buat berdosa. Berbeza dengan sunat. Sunat ada galakan untuk melakukan. Cuma sunat ini pula, kalau para ulama usul fiqh akan memecahkan pula sunat ini kepada beberapa bahagian. Pertama, ada sunat yang disebut sebagai sunat muakkadah ataupun sunat muakkad, itu yang pertama. Sunat yang kedua, sunat ghairu muakkad ataupun sunat yang tidak dituntut. Sunat yang ketiga, sunat disebut sebagai sunat zawaid ataupun sunat zaidah. Pertama, sunat muakkad, ini sunat yang dituntut. Kan Nabi selalu buat, jarang Nabi tinggal. Ia adalah sunat yang bersifat tuntutan, itu muakkad. Sunat yang kedua, ghairu muakkad, tidak dituntut. Nabi buat, tapi jarang-jarang Nabi buat. Nabi pernah tinggal, sebab tu dia jadi sunat. Tapi kalau Nabi tak pernah tinggal, dia akan jadi wajib. Sebab itu ketika mana pensyariatan solat tarawih, kan, pada awalnya Nabi solat di masjid. Lepas tu ramai orang ikut belakang, lepas tu orang tengok Nabi. Lepas tu mula makin ramai. Malah yang berikutnya Nabi tak keluar. Nabi takut orang menganggap bahawa ia adalah wajib. Sebab perbuatan yang Nabi lakukan, Nabi tak pernah tinggal, ia akan jadi wajib. Tapi sunat, bila Nabi dah pernah tinggal, itu dia jadi sunat, namun ada galakan kepada kita. Cuma pemahaman kita bila kita sebut sunat ini, buat dapat pahala, tinggal tak berdosa, tak dapat apa-apa, tak apa. Kita ubah balik, sunat ini buat dapat pahala, tinggal rugi. Bukan tinggal tak dapat apa-apa, tapi tinggal rugi. Itu sunat. Dan sunat yang ketiga adalah sunat bersifat zawaid ataupun zaidah. Ini sunat-sunat tambahan lah. Kan dia bukan bersangkutan dengan ibadat khusus yang Nabi lakukan, namun perbuatan yang Nabi lakukan. Contohnya cara Nabi berjalan, cara Nabi makan, cara Nabi berpakaian dan sebagainya. Perbuatan, amalan seharian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu juga disebut sebagai sunat. Baik, bila mana kita sebut hukum hakam tadi, hukum syarak tadi, dia adalah perkara yang melibatkan sama ada tuntutan untuk melakukan, ada dua, sunat ataupun wajib. Kalau tuntutan untuk meninggalkan, ada dua. Ada dua juga, iaitu haram dan makruh. Haram dan makruh. Ada ulama yang membahagikan pula haram kepada dua, makruh kepada dua. Haram yang pertama, haram lizati. Itu haram yang pertama, haram lizatihi. Haram yang kedua, haram yang disebut sebagai haram li ghairi. Apa beza haram li zatih dengan haram li ghairi? Haram li zatih, haram kerana zatnya yang haram, perbuatannya yang haram, amalannya yang haram, bahannya yang haram. Itu haram li zatih. Contoh merompak, mencuri, kalau ia bersifat zat makanan, babi, arak, itu haram li zati. Haram li zati ni buat macam mana pun tetap haram, melainkan bila berlaku darurah. Itu lain.
Sebab itu ada kaedah fiqh sebut ad-darurah tubih al-mahzurat. Dalam keadaan darurat menghalalkan, mengharuskan perkara yang haram. Namun Nabi sebut pula, namun para ulama sebut pula ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat halal harus dalam keadaan darurat, tapi dengan qadar-qadar yang dibenarkan. Contohnya dalam keadaan darurat, kan, tak ada makanan nak makan, wal-iyazubillah lah kan, kita sesat dalam hutan contoh, masa tu tak ada makanan nak makan, adalah yang terlintas dekat depan kita benda yang haram, tak kira lah apa dia, ya kan, apa yang kaki pendek ke, yang menjalau ke, yang mana, tak ada makanan nak makan, kita pun makan, sembelih makan, tak sembelih pun kita makan. Boleh tak makan? Boleh dalam keadaan darurat. Kalau tak makan, mati pada waktu tersebut. Tapi darurat dengan kadar yang dibenarkan. Tak bolehlah makan kan sampai kenyang, sendawa pula, kan, buat pula macam-macam sup pula makan, besoknya pula tak bolehlah. Kadar-kadar itu dibincangkan panjang lah. Maksudnya sekadar nak menyelamatkan nyawa kita pada waktu tersebut, maka ia dibenarkan. Jadi haram yang disebut haram li zati ni tak boleh haram. Tapi dalam keadaan darurat ia dibenarkan, tak jadi masalah. Dalam keadaan darurat ia dibenarkan. Kalau boleh kita tak naklah minta kita berada dalam keadaan darurat. Ada orang kan, kita sebab tu kita sebut mencuri, merompak, semua haram. Tak bolehlah kita kata bahawa mencuri ini halal. Boleh sebab apa? Sebab saya tak ambil banyak pun. Dia kerja dekat bank contoh sebagai kerani kan. Lepas tu buat nyelewengan ke, ambil sikit sebab saya nak ambil ni, saya nak sedekah niat dia. Tak boleh, niat tidak menghalalkan perbuatan yang kita lakukan. Haram tetap haram. Haram li zati. Haram yang kedua, haram li ghairi. Haram li ghairi ni pada dia bukan seperti haram li zati. Asalnya adalah halal, harus. Tetapi ada perkara yang menyebabkan ia menjadi haram, maka ia jadi haram. Itu haram li ghairi. Contoh, kita ambil contoh jual beli. Halal. Tapi kalau jual beli tu ada riba, haram. Jual beli halal. Kan? Tapi kalau jual beli tu ada mengandungi unsur judi, tak boleh haram. Kan? Dalam hari ni dekat TikTok ada orang jual beli cedok-cedok. Pernah tengok tak jual beli cedok-cedok? Ini orang muda kita hari ni jual beli cedok-cedok. Dia tak tahu, dia main gagak, dia main raba je apa yang dapat. Itu yang dapat. Kalau dia dapat yang untung sikit, dia beli. Untunglah bagi dia. Kalau dia dapat yang ni sikit, rugi bagi dia. Itu haram sebab ada konsep judi. Dia tak jelas. Ada gharar, uncertainty, tak jelas. Nak beli barang ni kena jelas, kena clear. Kena tahu apa yang nak beli. Dia tak boleh beli pakai nasib begitu, salah, tak dibenarkan. Sama juga kalau kita buat peraduan. Contohnya kita buat peraduan, kita cabut. Kalau kita dapat yang ni, kita beli. Orang lain dapat yang murah sikit, dia rugilah bagi dia. Itu ada unsur tilik nasib. Itu ada unsur judi, ia tidak dibenarkan. Kan. Tapi kalau jual beli biasa, kita tak ada benda-benda begitu, boleh ke tak boleh? Boleh, tiada menjadi masalah, halal untuk kita. Kan. Baik. Jadi bila kita sebut hukum hakam tadi, hukum hakam syariat tadi yang dibawa oleh para nabi ini, ada yang sama, ada yang berbeza. Tapi bila kita sebut hukum hakam tadi, sama ada ia bersifat tuntutan, kalau tuntutan untuk meninggalkan haram atau makruh. Ada juga yang bersifat pilihan. Yang bersifat pilihan ini ia dipanggil sebagai harus. Itu harus, bersifat pilihan lah. Kita nak makan, minum dan sebagainya, itu bersifat harus hukumnya. Dan yang lain, ia adalah, yang terakhir adalah ketentuan ataupun disebut sebagai iqtidak, ketentuan. Ketentuan ini merujuk kepada apa sahaja perkara yang menjadi sebab atau syarat ataupun manik, halangan kepada hukum itu terbentuk. Itu maksudnya ketentuan.
Semuanya adalah hukum hakam yang Tuhan tetapkan. Contoh, kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama kali kita ceritakan berkenaan dengan sebab. Tergelincir matahari menjadi sebab bagi kita untuk solat zuhur. Contoh, melihat anak bulan menjadi sebab untuk kita berpuasa di bulan Ramadan ataupun hari raya bila sempurnanya anak bulan, cukupnya bilangan hari dan sebagainya. Itu sebab. Perkara yang menjadi sebab, hukum itu terbentuk, itu sebab. Kan? Jadi itu termasuk daripada hukum hakam. Para nabi berbeza. Kan ada yang sama, ada yang berbeza. Kalau umat Nabi Muhammad, oleh kerana disyariatkan puasa Ramadan tadi, maka bagi kita untuk penentuan puasa Ramadan tadi melihat anak bulan, dua kaedah. Pertama, sama ada kaedah ru'yah, melihat anak bulan. Yang kedua, hisab, kira-kira. Itu yang kita tengok dah ada takwim, dah kira dengan bilangan Ramadannya berapa hari, bila sempurnanya cukup puasa Ramadan 30 hari, maka dikira hari raya. Itu adalah hisab. Ru'yah tu yang kita tengok, yang kita buat, Jabatan Mufti kita buat. Kan pada sebelum, pada malam ke-29 Ramadan tengok anak bulan, ataupun pada bulan Syaban terakhir tu tengok anak bulan sebagai menentukan sama ada sudah satu Syawal ataupun sudah satu Ramadan. Itu adalah ru'yah. Itu adalah ketetapan hukum syarak dalam bab sebab. Sebab. Yang kedua, syarat. Okey, syarat. Kalau kita contoh kan, akil baligh ataupun seorang yang mukallaf menjadi sebab bagi dia untuk dia wajib solat. Menghadap kiblat, menjadi syarat untuk dia wajib solat. Menghadap kiblat menjadi syarat sahnya solat. Ada wuduk menjadi syarat sahnya solat. Itu syarat. Maka oleh kerana itu, semua perbincangan tadi yang kita bincang, sama ada hukum hakamnya, sama ada sebabnya, syaratnya dan sebagainya, itu adalah hukum hakam syarak yang disyariatkan kepada para nabi. Namun ada yang sama, ada yang berbeza. Sebab itu kita sebutkan tadi bahawa para anbiya ini, dua perkara asas yang mereka bawa, sama ada pada sudut akidah yang pertama, yang kedua yang disebut sebagai perundangan ataupun hukum hakam syariat. Yang sama yang dibawa oleh para nabi adalah pada sudut akidah ataupun tauhid, namun pada sudut hukum hakam syariat ini berbeza. Ada yang para nabi sama, ada yang para nabi berbeza. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna masali wa masalal anbiya min qabli kama sali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a libanatin min zawiyatin faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hazihi al-labinah qala fa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Syaikhan. Bila kita baca hadis rawahu Syaikhan, Syaikhan ini merujuk kepada hadis Bukhari dan Muslim. Tingkatan hadis yang paling tinggi muttafaqun alaih, akan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maksudnya kedua hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, ada dalam kitab Sahih Muslim. Sebab itu ia disebut sebagai rawahu Syaikhan. Syaikhan itu merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksud hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan para anbiya sebelumku ibarat satu bangunan yang dibina oleh seorang laki-laki.
Lalu ia membinanya dengan baik dan dipercantikkannya, kecuali pada tempat sekeping batu bata pada suatu sudut. Maka orang ramai datang mengelilinginya dan kagum melihat dan berkata, mengapa tidak diletakkan seketul batu bata di tempat yang kosong itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulah batu bata itu dan akulah penyudah segala nabi. Sebab itu akan kita sebut tadi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nabi-nabi yang sebelum daripada ini, apa yang mereka bawa adalah sama. Pada sudut akidahnya sama, pada sudut syariat hukum hakam, ini ada yang sama dan ada yang berbeza. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pelengkap sebagaimana nabi-nabi yang lain, yang diutuskan. Cuma Nabi pernah sebut dalam suatu hadis. Nabi kata, aku ini berbeza dengan nabi-nabi sebelum daripada ini dalam 5 perkara. Kata Nabi. Pertama, apa kata Nabi? Bagi umatku, bagi aku halal harta rampasan perang. Itu yang pertama. Ghanimah ataupun harta rampasan perang halal. Kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh ketika mana peperangan Uhud. Ketika mana peperangan Uhud, Nabi telah melantik beberapa orang sahabat. Sebagai pasukan pemanah duduk di atas bukit untuk menyerang pasukan berkuda daripada musyrikin Mekah pada waktu itu. Nabi dah beri amanah kepada mereka yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Jangan tinggalkan bukit Uhud ini, sehingga mendapat arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang berlaku pada waktu itu? Ketika mana mereka melihat pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid pada waktu itu, yang masih musyrikin pada waktu itu. Bila mana mereka melihat pasukan Khalid Al-Walid, Abu Sufyan ini bertabaran lagi, terkena panah. Bila mereka ni lagi, perangai orang Arab dulu mereka bawa harta dalam berperang. Kalau bawa kuda bawa makanan dengan makanan, bawa banyaklah barang-barang yang dibawa sebagai galakan. Yang bawa perempuan dengan cara perempuan untuk memberi semangat dan sebagainya. Ini perangai orang dulu bila berperang. Bila begitu, pasukan musyrikin ini dia terkena panah yang mengejut. Pada waktu itu mereka larilah. Mereka lari bertabaran, mereka tinggal harta ghanimah. Maka pasukan pemanah yang diamanahkan atas bukit yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair pada waktu itu, mereka berpecah. Ada yang kata kita jangan tinggal bukit Uhud ni sebab Nabi tak arahkan untuk kita tinggal. Tapi ada yang berpandangan tak apa kita turun. Kenapa? Ada harta ghanimah pada waktu tersebut. Sebab itu Nabi sebut, aku berbeza dengan umat yang sebelum ini, Nabi yang sebelum ini. Yang pertama, halal bagiku harta perang. Yang kedua, Nabi kata, aku diutuskan untuk semua umat. Berbeza dengan umat yang sebelum ini. Umat yang sebelum ini mereka diutuskan untuk kaumnya semata-mata. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk semua umat. Bukan hanya untuk kaumnya sahaja. Itu yang kedua, Nabi sebut berbeza. Yang ketiga, Nabi kata, aku memiliki syafaat yang terbesar yang tidak dikurniakan kepada nabi-nabi sebelum ini. Maksudnya, Nabi boleh beri syafaat kepada siapa yang Nabi suka. Kecuali orang kafir tak boleh lah. Tak boleh. Sebab itu waktu kematian, waktu saat nak kematian Abu Talib, Nabi Muhammad agak sedih pada waktu itu. Kenapa? Kerana Nabi tidak mampu untuk menarik Abu Talib memeluk Islam pada waktu ini, sehinggalah Allah Ta'ala menyebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, engkau tak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu nak. Itu semua adalah Allah Ta'ala.
Sebab itu Nabi sedih pada waktu tersebut. Walaupun Nabi boleh beri syafaat, tapi syafaat tersebut tidak boleh diberikan kepada orang kafir, itu tak boleh lah. Cuma Nabi nak sebut bahawa dia ada syafaat yang terbesar yang tidak dikurniakan kepada Nabi yang lain. Yang keempat, Nabi sebut, aku berbeza dengan Nabi yang sebelum ini bila mana dicampakkan rasa takut, rasa gerun kepada musuh aku sebelum mereka bertemu dengan aku. Ini tak dikurniakan kepada Nabi, para Nabi yang sebelum ini. Sebab tu kalau kita tengok dalam peristiwa perang dan sebagainya, dalam keadaan dalam peristiwa perang dan sebagainya, musyrikin ni takut. Itu yang boleh berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Boleh berlakunya perjanjian Hudaibiyah sehingga pembukaan kota Mekah. Bila mana perjanjian Hudaibiyah ni musyrikin takut. Mereka halang Nabi untuk masuk ke Mekah bagi menunaikan ibadah pada waktu tersebut. Sehinggalah berlakunya perjanjian Hudaibiyah pada waktu itu. Dan serentetan daripada itu hinggalah berlakunya pembukaan kota Mekah. Kan, bila berlakunya pembukaan kota Mekah itu, Abu Sufyan sendiri pada waktu Nabi berada di kemah-kemah bersama dengan para sahabat sebelum masuk ke kota Mekah lagi, Abu Sufyan walaupun dia adalah pembesar di Mekah pada waktu itu dengan kekuatan yang ada, dia masuk menyelinap ke kemah Nabi mengucapkan syahadah depan Nabi SAW saat yang lain masih musyrik. Dan Nabi sebut siapa-siapa yang berada di rumah Abu Sufyan akan selamat ketika mana kami masuk ke Mekah. Barang siapa yang berada di rumah dia akan selamat. Barang siapa yang berada di Baitullah, di rumah Allah akan selamat. Allah Ta'ala campakkan rasa gerun kepada musyrikin walaupun mereka belum bertemu dengan Rasulullah. Itu tidak dikurniakan kepada para Nabi yang sebelum ini. Dan yang kelima, apa yang Nabi sebut, aku berbeza dengan para Nabi yang terdahulu. Tanah, Allah Ta'ala jadikan tanah ini sebagai masjid untuk aku bersujud. Dan umat aku. Dan debu-debu itu suci. Sebab itu, kalau para umat yang terdahulu, kalau mereka nak beribadat, kena cari tempat yang dikhaskan untuk mereka beribadat. Namun umat Nabi Muhammad, walau di mana sahaja kita berada, walau di mana sahaja kita berada, kita boleh melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak menjadi masalah. Dengan pakaian, kalau pakaian kita bersih, kita menutup aurat, kita tahu kiblatnya, kita ada wuduk dan sebagainya, tempat kita pula tempat yang suci, tidak mendatangkan fitnah bagi kita. Masuk waktu, tiada halangan untuk kita solat, tak jadi masalah. Itu keistimewaan yang ada pada umat Nabi Muhammad, tidak dikurniakan kepada umat-umat yang sebelum ini. Itu yang Nabi sebut, aku berbeza dengan para Nabi yang sebelum ini. 5 perkara Nabi sebut tadi. Halal harta rampasan perang. Yang kedua, aku diutuskan untuk semua kaum, tidak sama seperti Nabi sebelum ini. Yang kedua, aku memiliki syafaat yang terbesar. Yang ketiga, musuh rasa gerun, rasa takut nak bertemu dengan aku. Dan yang kelima, tanah ini suci, menjadi suci tempat untuk beribadat. Wallahu ta'ala alam. Apa yang disampaikan itu moga-moga bermanfaat dan dapat kita sampaikan kepada mereka yang tidak bersama dengan kita pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan itu daripada diri saya dan hakikatnya semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.